Okey guys, ini adalah quotation untuk sijil ASB Financing 200,000 bagi yang berumur 31 tahun. Okey. Jadi untuk yang anda yang berumur 31 tahun yang dapat sijil ASB Financing 200,000, tempoh maksimum anda boleh buat adalah 39 tahun. Jadi rate sekarang masih lagi ada rate promo 4.05 ni paling rendah dalam market dan bulanan yang anda akan dapat nanti paling rendah dalam market. Takaful minimum saja RM19. Jadi bayaran bulanan anda hanyalah 852 anggaran ataupun 853. Okey, jadi modal setahun anda hanyalah RM10,213. Modal setahun untuk buat sijil ASB Financing 200,000 bagi yang berumur 31 tahun. Okey, kita andakan dividen sama macam tahun ni, 5.75 untuk tahun depan. Ni ASB Financing untuk tahun depan 2026. Game plan setahun. Kita nak tengok untung bersih. Jadi modal anda hanyalah 10,213. Tapi dividen yang anda akan dapat kalau dividen kekal 5.75% adalah 11,500. Kalau anda tutup ataupun close ASB Financing ni lepas setahun, anda akan dapat surrender value sebanyak 2,153. Untung cash value totalnya dividen ditambahkan dengan surrender value, kalau anda tutup lepas setahun, anda akan dapat 13.6k kat sini. Untung bersih anda, total cash value ni, dividen plus surrender value ni, anda tolakkan dengan modal setahun anda ni. Jadi untung bersih anda adalah 3.4k. ROI dia 33% guys. ROI, return of investment anda setahun 33%. Katakanlah anda ada 10,213 ni, anda ada cash, tapi anda just park, anda simpan je dalam akaun ASB Saving selama setahun. Bermula 1/1/2026, iaitu esok, sehingga 31 Disember tahun depan 2026. Maksudnya cukup setahun, anda tak keluarkan langsung duit ni. Anda park je, anda simpan je dalam ASB Saving. Anda just akan dapat 587 saja guys. Jadi daripada saving anda 10,200 tu, tambah 587, total saving anda pada Januari tahun 2027 nanti, cukup setahun hanyalah RM10,801. Beza kalau anda buat ASB Financing dengan ASB Saving dengan modal yang sama 10,213 ni, bezanya keuntungan di ASB Financing lebih banyak, iaitu RM2,852. Anda pilih nak untung yang mana? Nak untung 587 ataupun 3.4k setahun guys. Jadi untuk anda yang berumur 31 tahun, ada plan nak buat ASB Financing ni, saya tunjukkan game plan untuk setahun. ASB Financing ada untung 3.4k dengan ASB Financing, dengan ASB Saving dengan modal yang sama RM10,213 tu, anda just untung 587. Okey, anda boleh pilih nak untung yang mana. Ada pertanyaan tentang ASB Financing ataupun nak saya buatkan quotation macam ni untuk anda? Ada yang berminat nak submit ASB Financing tahun 2026, cara saya dan dapat untung macam ni 3.4k ni, boleh DM saya di TikTok ataupun boleh save nombor saya, ada di bio TikTok saya. Boleh follow saya di semua media sosial platform, TikTok, Facebook, Threads dan juga YouTube. Afifi Mino, okey? Clear dah? Jangan bawah. Selamat tahun baru.